Stand je lah, ada lah. Tak ada. Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Syah. Okey, macam ni. Kalau tak sihat, tak boleh ketuk apa. Dia dah nampak atas ni sihat tu. Ada bat. Oh, bat kat dalam. Nak ukur. Paku. Hujan lah. Assalamualaikum. Masuk. Ni. Macam-macam ada. Ha? Masuk. Ni. Apa tu? Jengkol. Jering, rendang jering. Rendang jering maman. Jangan tengok dah ke. Tangan kiri. Jari. Kejap lagi dia. Mana jus? IT? Ha? Tadi pagi tadi datang. Tak tahulah. Okey. Tak tahu doang. Terus kata repair motor. Oh iya ke?
Ni rasa dulu ayam. Ini ikan. Apa rasa? Apa rasa tu? Makan apa? Ini ingat makan masak kau. Tak lah. Tak kenal. Makan. Tadi makan dah, baru balik pasar ni. Pergi pasar dulu. Biar ambilkan. Daging, baru ni. Daging tu. Kamu nak kata? Betul. Itu rumah. Itu mau daging. Nak tak? Nak tak? Tak mau. Ini kari. Sekarang mana nak dia ayam. Apa kari ayam? Betul, nak ayam. Kari ayam kupat daging. Tempat tak masak. Dan yang kupat. Oh itu betul kan? Buat bondok apa tu? Alah, Pak Tan nak lepak malam nak jaga ada ular sawah kan baru-baru ni merpati tu makan. Tak nak duduk situ. Kalau duduk kat situ susah nak bangun lambat. Takut tak sempat. Tu lah buat pondok tu memang dah lama dah nak buat. Cakap saja tapi Yelah, dia cakap dia mana boleh nak buat. Dia mana larat. lepas tu kan Petrus kan selalu datang. Sama buat hukum tu. Lepas tu sembang. Tu lah. Langsung buat. Ya apa? Asal kau kena duduk luar senang. Dari bilik dah. Asal kau tak boleh masuk rumah kan? So datang sini ikut saya udara. Buat bantal lah. Dia buat jalan ni baru tu. Ini cakap beli. Masuk ke mana? Kat tempat yang kita turun basikal tu. Kita dah suruh orang situ semua. Oh ya ke? Lalu jalan. Pergilah duduk. Jalan dalam kan? Boleh kan? Ikut nak pula. Lauk. Ambil lauk, Dik. Ambil lauk. Tak makan ni ke? Kari tak makan? Ambil tak? Makan. Ikan dia je. Siapa tu baju? Ha? Baju. Aduh. Itu sampai. Itu lah apa? Tak kenal. Macam baru sampai siapa ya tu? Aduh. Baju siapa? Baju apa nama? Bukan pink. Pink apa? Yang Oh, gold tu. ni ah. Siapa? Kenal tak? Tak kenal. Oh, tak kenal. Muka tak nampak. Macam baru sampai ya? Naik apa? Naik motor? Kalau macam tu kat situ di pondok, tak boleh pakai kereta lah. Tak boleh ya? Ini nak buka nanti tu. Itu tak ada nak buat apa. Sebelah tak ada atas. Lebih baik buka dia buang. Yang mana ni? Mana? Ini teras atas tu. Ha? Lebih baik buka dia buang kok. Kan sebelah tak ada. Itunya, bumbungnya. Sebetulnya boleh letak motor. Bumbungnya sebelah aja. Sebelah lagi pandang awan. Itulah. Tak makan ke? Kenapa? 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 Sebab tak dapat ikan lagi. Ha? Ya dah. Mancing. Betul? Buatlah macam ni. Biasalah. Ulang tak macam ni. Barulah hero tu. Dah sunat belum? Itu yang cakap dah. Bagus. Oh, Itulah lama. sebab dapat macam hero. Dah. Ya, dengan abang saya. Dah. Dah. Settle, boleh kahwin dah. Tu sikit potong banyak. Siapa ya? Itulah. Dari belakang tak nampak saya. Budak-budak tu saya perhatikan. Apa ya? Fair budak-budak tu. Kau tak pernah tengok tamu ni? Kalau terjatuh dekat dalam kolam tu. Ni. Tak. Mak ayah tak nampak. Tak pernah tengok tak? Buat ni. Dia makan dia pula.
Tadi kereta 3 ni dah bunyi je. Semua dibawa anak bini tu. Main-main. Atuk ni kawan banyak. Jadi Sah. Mandi ya. Ha? Banyak dah? Sebagai apa? Sebab apa? Sebab Ali. Ali turun. Ha. Ali turun. Semua dapat. Ya ke? Kau bagi umpan apa? Ayam. Ayam. Mula roti. Dah tu? Ayam. Aduh. Mana ikannya? Oh, banyak. Ni kejap lagi. Siapa dapat banyak? Ni dapat banyak. Kau tak dapat? Saya dapat seko. Seko je. Kau tak baca bismillah kot. Tak, Ali biasa lah. Ali tak baca bismillah, tapi dapat. Okey dah. Ayam seketul. Besar sangat tu ayam. Dia sikit je. Pakai sikit pun. Macam mana ikan tu nak makan? Besar sangat umpannya. Dia sikit je, seketul je. Dan tu dia rembat pancing ni. Patutlah tak dapat ikan. Apa? Besar sangat umpan. Dapat ah? Ubat besar-besar tu je. Ha. Dia kena kulit. Gila umpan ayam goreng. Penat ah. Penat ah yang dia ambil tu pancing ni. Power lah. Pancing dia tinggalkan macam ni. Dia kena power dapat. Dia nak gunting takut ni. Mana? Tengok. Kalau power tak power, cuba turun bawah. Tengok ah. Nak kena gunting ni. Sangkut tu. Tu ah. Nak kena gunting kenapa? Kena gunting ah. Kenapa? Tu dah terbelit habis satu. Oh. Wih, besar siap. Oh tu. Wah, mancing mania. Nampak? Tak payah umpan besar nampak? Wih, Irfan. Bawa sini pancing pula. Irfan. Weh, tak ada lah. Tadi aku yang pakai pancing ni. Kejap ah. Kejap. Irfan. Mancing mania. Dapat besar. Cabut ni. Bagi lah. Tadi abang bagi aku. Weh, besar cok. Kita dapat semua besar-besar. Okey, aku dah tahu spot dia kat mana. Ikan berkumpul tahu kat mana. Kau tunggulah. Ayam tak sampai lagi. Sekejap lagi ayam sampai. Makanlah kau. Dah. Abang sini pancing. Apa? Tak bagi. Okey, jap. Kau tahu aku pakai apa? Kau tahu aku pakai apa? Aku bukan pakai siap. Aku kulit. Apa? Last. Try pula. Last lah. Try. Jap. Pak, tadi dapat besar gila, Pak. Dalam bakul. Kita aja balik. Balik. Kawan baru nak dapat feel ajak balik. Mana mahu ha. Yang baling-baling batu tu apa tak tahu. Apa batu? Ini. Balik, weh. Ini. Balik. Hei, Payah ajak balik tu. mana ikan dapat?
Ifan, Ifan. Wih, simpul ni. Potong ni. Tu potong ada. Tengah makan. Ya, aku minta roti ya. Ah, minta roti. Tak dalam tu, dia kena dalam. Dia kena lepas dalam tanah sini. Sini nak tunjuk. Batu dia kecil. Tak apa. Kan dia kena lepas kat atas tanah tali tu. Tak apa. Ni lepaskan sikit. Ui, Ini. Siapa punya mancing ni? Haikal. Kau tak tahu mancing ni. Tengok ni buka ni. Tahu. Balinglah jauh sikit. Tak boleh. Kau punya tali sangkut ni. Tarik. Sangkut ni. Dia tarik slow. Alah. Dia kena tarik slow sikit. Okey, sekejap pasang pun. Habis dah dia bedam bang kau. Kau bagi KFC memang lah. Cepatlah dia makan. Tak ayam goreng. Ayam goreng kulit. Saya bagi kulit. Ambil isi. Tadi yang dapat besar, saya pakai kulit lah. Ya, dapat ah. Confirm dapat ah. Ha? Confirm dapat ah. Bismillah. Okey. Oh, depan tu tersimpul patut ah. Okey, tarik. Depan tu dah tersimpul. Kau punya tali tu nampak? Tu dah tersangkut. Tu nampak tu. Kita tarik. Ada habis dah umpan ni, dia makan ni. Ada lagi. Dia makan tak makan? Oh, tak makan. Campak lagi sekali. Ya, betul kan. Tersimpul. Mana tali kau tadi? Dah, kering. Dapat ah? Dapat ah? Allah, lepas. Terlepas dia dah ni dah terlepas. Umpan dah habis. Ha? Oh. Dah tersimpul tu. Nah, tu umpan. Paling dekat je. Okey. Jangan main jauh. Weh, besar sangat tu. Kecil macam tadi je. Ambil isi. Isi ayam tu. Okey. Dekat tu. Okey. Oh, ni tali tu tersimpul ni. Ya. Tarik. Tak ada. Tali ni tersimpul.
campak depan ni. Okey. Tali ni. Tali tak cantik. Depan ini je rupanya. Cuba makan. Okey. Tali tu tak elok nampak depan tu. Patut dah sangkut. Simple. Tarik. Cut tali tu. Sedap. Nampak ni, tali depan ni. Oh. Tu nampak. Okey. Hmm. Oh. Okey. Sambung ke apa ni? Sambung ni. Okey. Tarik. Tak ada. Cuci dry. Oh, besi. Nah. Tak. If ever I had a video, Ani nak masuk sekolah tu ada rembat pancing ni. would you dance? Yang dia ambil tu pancing ni. Power nak Would bawa. you dance? Cuba terus bawa. Tengok ah. Nak kena tengok. Kenapa? Dah terbeli habis satu. Pancing mania. Ah, nampak? Ada lah. Tadi aku yang pakai pancing ni. Sekejap ah. Fix. Pancing mania. Weh, besar tu. Ayam sampai. Lagi ayam sampai lah. Makan. Apa? Tak bagi. They said that Minta roti. me all Tak dalam tu, dia kena dalam. Dia kena lepas tanah sini. Buka ni. Tahu. Balik lah bukit. Kau bagi KFC memang lah. Cepatlah dia makan. Ya, dapat ah. Confirm dapat ah. Confirm dapat ah. I need a light to see home, Mana tadi kau tadi? and I want you to know sunshine. Lepas dia dah ni kan. Lepas. Ambil isi ayam ni. Wah. Ini dah simple. Domba. Tolok ah. Belum tahu. Ah. Hello Batam. Oh, tunggu kat dalam. Tak mama. Ayam dah. Cuba nak koi. Yo. Tadi lagi makan. Yo. Kena nasi lagi. Ha? Kau nak malu apa lah? My way, and I wanted to feel for you. I wanted you to feel it too. I wanna see you come around so we can begin. Matam dah makan? Sudah makan ke? Tadi dah, belum yang kedua. Nak basuh tangan. Masyaallah ada 2 pipe dalam rumah. Ini untuk minum langsung, ini air bumbung. Oh. Ini dah ditapah ke atas sana, minum langsung boleh. Makan. Mak dengan adik saya makan dua. Lah, itu mana ni? Siapa sangat lu? Tak ada, patut bawa pek ayak. Sangat. Itu ada. Ha, betul? Ayat tersumbat. Oh. Nak buat atas ni maklum lah. Nak tahu je lah. Bak boleh panjat.
Baik boleh. 40 orang ni, 40. Lepas tu siapa nak turun dengan dia? Dia boleh pandai. Lepas tu siapa nak turun? Jangan macam tu. Cepam ke bomber? Jolok lah. Jolok dia turun lah. Apa? Baru nak makan. Panjat tu memang boleh. Tak ada halnya. Turun belum tahu. Apa? Hello Batam. Nak ikan teh. Tu kak. Abang ambil. Tu tunggu kat dalam kat mama. Tu abang ambil. Apa dia mau? Dulu orang tak makan. Jimmy. Abang ada. Saya pun mati. Saya pun mati. Dah 2 gelas saya kirap ni. Mama suap. Nah. Tidur tu orang tak makan. Dah tengah makan. Angah. Tak tidur. Oh bangun. Dia tengah habis ni. Siapa datang lagi ni? Ikan apa? Pelaga nak ambil air. Ikan masin. Dari ni. Alah, malu-malu pula. Alah. Kalau taruh air. Ayam. Ayah pun nak. Nak ayam tak? Saja aku nampak kau. Apa nak apa? Ikan? Ikan. Ikan masin. Betul ke? Tulang lah dik. Itu tulang lah. Adik pandai kau makan tulang. Itu tulang lah. Nanti adik cakap ni lah macam ni. Sama. Sama jangan. Ada ayam. Ayam lah tak boleh. Tak nak lepas. Kita makan lagi. Kalau dia cakap abang jawab dulu. Kan awal lagi. Yo. Tadi lagi makan. Yo, boleh percaya ni. Awal lagi dah makan dah. Dia suruh orang makan lagi dia tak makan. Bantu bayar kau. Pagi makan tosai lah apa lah. Tadi kena nasi lagi. Ambil dah. Ambil. Ni call daddy. Daddy bukan tak betul ke? Tak jawab dia, dah bising dah. No, apa tak makan lah. Darah makan lah. Makan dah. Nah, tengok. Right. Jangan malu lah. Boleh betul. Malu lah. Ha? Kalau malu ke boleh lah. Malu apa? Tak apa oi. Saya tahu. Tadi saya makan tu sampai lagi. Sarapan. Oh, Sarapan. je lah. Makan. Dalam. Dia main dulu. Oh. Tak nak tu kalau tu kena pukul. Itu rumah belakang. Orang ramai senang. Kita main sebelah tu. Masuk. Jalan. Itu yang Bulan Timun. Itu. Ni apa buat air batu. Dalam tu lah. Belakang jalan elok kan? Buat air. No air batu dalam tu lah kotak. Biar kau nak ikut turun situ lah. Jadi kau masuk ke depan. Tak tahu pula dia jalan itu. Batu. Main jalan belakang tak ada guard lah. Tu lah kotak putih tu. Turun dekat tempat kita kayu basikal selalu tu anjing tak ada. Yang turun tu. Patut. Kebun tu. Pergi mana-mana sekarang kat belakang. Aku tu. Sikit hari dia ada bom tak ada lagi tu. Bom. Bom tak ada jalan lah. Oh, dia orang nak bom tu lah. Tu tak boleh masuk dah. Kena masuk jalan belakang. Oh. Bom kori. Kena masuk jalan belakang. Dia orang dah buat jalan tak betul tu. Jalan tak betul. Buat begitu. Kereta nak naik pun tak boleh. Dia saja buat itu. Orang bagi kata naik. Kalau bagi kata naik dia buat elok lah. Tambah. Ni. Jalan kat sini. Masih balik ni. Jom ni boleh tak payah. Tambah je lah. Jalan besar tu. On time. Tadi lupa yang
Habis dah pondok Port Lepak dulu. Ha? Tu lah. Ada ikan lagi ke dalam ni? Tak ada dah. Ya, ini laluan kita jalan dulu. Basikal. Ha ni. Ni jalan dia. Ada lagi jalan. Bat mana? Okey, bat mana? Oh, ada. Dulu turun situ longkang. Oh, tinggi macam ni. Ini kereta pun susah nak naik. Oh, basikal tu kena turun laju ni.
Sampai sini